hari ni ke. Tengok ni, gapo dia gak ni pegang gapo dia ni. Biki dengan Ati. Abesah ada belakang ni. Dengan siapa ni? Ni Jun, token Four Season di Abejun kita di Kota Baru. Ni pakai gapo ni? Ni tak tahu ni orang kata ni pemberian abang akak Kita pergi mana tadi? Kita pergi Pasar Siti Hajar tadi. Jumpa akak gapo? Kak Ma tadi. Kita beli dengan dia lah. Sepok-sepok lah. Sepok ni dia hadiah. Iyalah. Hadiah lepas. Tapi bagus kau ni. Boleh buat gapo ni kau ni? Banyak. Banyak perkara boleh buat. Buat pedau ke. Buat pedau ke. Kalau buat mandi tu tak sure mana. Dia banyak kegunaan. Kecil dah. Kecil dah. Kecil. Bahaya. Bahaya. Bila dia basah dia jadi duduk sinar. Seksi lah. Seksi lah. Lepas tu kita nak tengok dari mana ni pandai kau nak bakar ni. Pergi saja. Dia pergi saja. Kita nak tengok okey, tunggu dulu. Kita buat ni. Kita duduk mana ni? Kita duduk buat berapa dah? Warung Pendekar Pasir Putih ni. Lepas ni kita nak pergi review lah kedai ni. Kita video lain lah. Kita lah ni nak tengok gan ni. Ala Pendekar sikit jadi kita kena ada kain lepas. Ramai-ramai dulu ni panggil apa? Semuta. Kain semuta kita. Bapa panggil kain semuta tak tahu betul redak ni. Sebab dia guna ni dia sekali putar. Sekali ni? Seputar ni, pakai 2 putar tak? Tapi tak pandai nak bakar ni lagu mana. Boleh lah tu. Tapi kurang lagu tu lah. Bawah tak tak? Ke atas, ke dia pilih ke atas atau ke bawah gitu. Mana jadi tanduk gitu? Tanduk so. Fikir, tanduk so. Tak pandai mana. Lebih kurang lagu ni lah. Dia bakar di pala gitu, lebih kurang lagu tu. Orang Kelantan, orang Pasir Putih lah. Kita mari sini, sebab kapur dia bawa ni, Pasir Putih belakang ni. Ni Cina siye buat ni. Cina mana selain daripada tu kan. Kita tengok India buat pula ni. Ni. Boleh. Yo lah. Dia jadi lah. Ikat lah, tak ada ikat tu. Tak biasa bakar kita buat sayak lah sama kau ni. Sayak? Kalau muat gini kalau. Mana? Pakai bawah. Lepas tu saya orang selit situ lah. Ada lain, ada bala. Ada karban. Gapo cerita gapo kena selit kau tu, selit pakai so kan. Dia selit ke mudah nak lari, tak ada sakut. Jatuh kan. Dulu kan banyak kegunaan lah. Antaranya kan macam nak muat barang. Mandi sungai. Mandi sungai ni. Buat mandi ke tua-tua dulu buat mandi, buat lak tubuh. Lepas tu kalau masuk hutan kan dia banyak kegunaan lah. Cuba hari dulu kan kerja kebun, kerja hutan dia jadi boleh. Macam kalau salah sesuatu hutan selimut. Banyak kegunaan lah. Nak muat buah ke, nak muat makanan, nak buah makanan ke. Banyak kegunaan lah. Sebab dia tahu, sebab dia biasa curi timu. Boleh. Masa budak-budak Start dah. Dia barang curi kalau duduk kampung tu memang sedap lah. Ada bitih banyak warna. Dia mengaji curi lah? Curi ke apa? Bonyo, buah timu. Bonyo dia curi? Dia buka kan lah? Bonyo? Jolok, orang ikut lah. Dia mengaji curi? Sampai curi buah. Tak je curi, ambil. Tu ada ambil tak? Ambil selipar di pengkong. Di pengkong. Ya kau tu sepatu. Tak dengar. Kau tak dengar tak tahu. Ya ambil ni lah. Gitu. Aduh seronoknya. Ni lah seronok ni. Ayatnya Cina. Ada Melayu. Biasa mari Aisyah. Kita ada Cina, Melayu, CS sikit dengan India. Ni lah. Orang kata apa? Kelantan, perpaduan Kelantan susah laju nak jumpa tempat lain. Sebab apa? Lorak Kelantan tak diajar di mana? Tak diajar mana? Di sekolah-sekolah. Tak diajar. Okey? Cikgu-cikgu hak mari pun mungkin daripada luar. Okey, tapi tak diajar. Bahasa Malaysia baku dah, aku panggil dah. Bahasa Malaysia rasmi diajar di sekolah. Tapi kecek-kecek ni kena apa? Bergaul. Dia macam panggil ni. Nak kena sign. Tapi Kelantan sign ni berkawan. Di luar tu sign tu kompetitor. Sign. Sign. Tanda tangan. Kena kita di Kelantan ni di super belakang lah. Orang Kelantan, anak Kelantan. Jadi bahasa tu lorak kita pakai. Lorak Kelantan. Tempat lain tu mungkin banyak lorak lah. Tapi sini untuk menghubungi semua ni
satu lorak saja. Okey? Kalau kecek Cina pun lorak Kelantan ke? Kecek Cina sikit. Kecek Cina dia jadi lorak Kelantan. Kecek gimana? 你到底是Mandarin 跟 Hokkien Mandarin tu. Allah cinta pula kan akak. Allah. Cinta tu Cina. Pulak. Beres. Dengar akak. Dia pelik lah. 八几是要回 KL pula. Melayu. Melayu. Cisa tu bila dalam bahasa Mandarin. Lagu tu lah. Okey, kalau kita kecek Cina Mandarin di luar, orang dengar kita macam kecek sia. Oh, ya. Ingat kita kecek sia. Kalau dengar Hokkien kena panggil abang Jun kecek. 我讲的 ke? Dah kita. 我讲的 ke? Ni lo bengonya li. Itulah. Itulah. Kurang-kurang dah. Ada telaga boceng. Kau dia. Lagu bucek. Dah ya. Lagu boceng. Tu okey lah. Dia mengerti kan kecek. Kalau kita was-was dia kecek India Dia pehek dia boleh pehek sikit-sikit tapi kecek tu beku dah. Oh iyalah. Kita jam sebab kita besar sini. Lepas tu dia makan kecek apa? Kecek Melayu, kecek Kelantan. Ya kita. Ya. Boleh lah. Ambil boleh? Ada. Kita mai kecek sini kita saing orang Melayu belaka. Jadi Jadi tak mana ada saing. Kalau pasir putih itu kita sorang. Dengan ayah dia. Sorang dia saing ni. Kecek itu kecek kecek Melayu. Kita. Ya. Ayah kecek Melayu lah. Ayah kita boleh tapi ayah tak ada dah. Tapi dia boleh lah. Boleh kecek. Itulah. Dengan mah? Dengan mah? Kecek Melayu belaka. Kecek Melayu ni. Keunik kayak gitulah. Dulu macam mah kau dia tak kerti kecek Mandarin. Ya. Kecek Hokkien, kecek Melayu lah. Baik tua dulu kalau Cina kecek dia macam kita tengok ni apa Mek Yung. Mek Yung tak kerti Mandarin ke. Dia kecek Hokkien kan. Dia lah. Hokkien di Kelantan ni ramai pakai Hokkien. Hokkien ni dia bahasa pertuturan duk kampung-kampung di Kelantan lah. Kalau bahasa Cina lah. Cina. Hokkien pun Hokkien Kelantan lah. Tapi kita Cina dengan Cina kecek Melayu. Kecek Kelantan. Lagu tu dah sama. Dia lagu tu. Dia memang lagu tu. Cina dengan Cina kecek Kelantan. Lebih apa kata? Lebih seronok tak? Sopa dia sebenarnya sopa ya. Dia Hokkien, Teochew, Cantonese, Highland. Mai kat Kelantan dia lekat juga ayat Kelantan. Dia mau apa? Saya orang Hokkien. Hokkien, kawan Hokkien juga. Hokkien. Ni Hakka. Akak kali. Telaga boceng. Okeylah, terima kasih banyak dah. Terima kasih. Salam pepadu belaka. Salam pepadu. Terima kasih banyak. Terima kasih.